Syahadah ini untuk membiarkan dia bertapak dalam hati kita, mesti dipohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata ala firaq. Nabi kata, sesiapa yang selalu memohon kepada Allah dan berazam kepada Allah, setiap hari minta, setiap hari berazam untuk mendapatkan syahadah, Nabi kata Allah akan memberikannya kedudukan itu sekalipun dia mati di atas katilnya. Tuhan bagi dia mudah. Dengar nak mati syahid, dengar nak berjihad, hatinya mudah. Tapi kalau tak pernah terlintas untuk syahadah, untuk jihad, datang masanya muncul Al-Imamul Mahdi, maka ketika itu mustahil untuk dia pergi ke sana. Mustahil. Dia memang takkan terlintas pun untuk pergi. Itu semua syarat telah pun ada pada lelaki. Contohnya, pada lelaki itu yang sedang mengaku bahawa dirinya Muhammad bin... Nak bawa ubat banyak mana? Dia fikir. Nak tinggalkan anak RM4. Kata dia, semoga kalian memperolehi syahadah. Saya doakan. Dah yang tu. Hantar mesej.